Masak lemak cili padi. Sebelum tu kita masukkan ayam dalam periuk ni. Assalamualaikum. Lepas tu masukkan serai. Lepas tu masukkan bahan yang di blender tadi, cili padi, bawang putih, bawang merah, halia, kunyit, itu je lah. Lepas tu bancuh sikit air, masukkan. Sekarang mak dah pandai. Masak lemak tak payah tumis-tumis lagi. Sedap pula tu. Jeburkan je semua dalam satu periuk. Lepas tu masukkan garam. Sebelum kita tekkan api, masukkan garam, ajino. Lepas tu masukkan tomato. Jangan tengok gelang emas mak tu. Kalau perasan lah, kalau tak perasan tak apa. Dah sudah semua tu, masukkan asam. Sebab ni pakai periuk besar. Mak pakai api kecil je. Masuk asam Bukan gula merah tu, asam. Dah sudah tu kita tutup. Biarkan dia mendidih kecil je api. Okey, gitu je lah. Mak tak bubur ni daun kunyit. Sebab masa ni mak masak dah malam. Kita tinggalkan untuk solat dulu. Jadi kecilkan api biar dia mendidih gitu. Pelan. Okeylah, gitu ajalah. Meraban aja. Okey, Assalamualaikum. Boleh cuba.